Bila timbalan Presiden Parti dipecat, itu bukan sekadar tindakan disiplin. Itu adalah gempa politik dan kali ini yang terlibat ialah Hamzah Zainuddin. 13 Februari 2026, Parti Pribumi Bersatu Malaysia mengumumkan pemecatan Hamzah berkuat kuasa serta-merta. Alasan rasmi adalah melanggar Fasal 914 Perlembagaan Parti. Tindakan dibuat di bawah Fasal 22.5. Hamzah diberi hak untuk merayu dan dalam masa yang sama beberapa pemimpin lain turut dikenakan tindakan disiplin. Hamzah bukan ahli biasa. Beliau adalah timbalan Presiden Parti dan Ketua Pembangkang di Parlimen. Bila beliau disingkirkan, dua persoalan besar muncul. Apa sebenarnya konflik dalaman yang berlaku dan siapa yang akan ambil alih peranan dalam blok pembangkang? Selepas pemecatan itu, beberapa ketua bahagian dilaporkan meletakkan jawatan. Ini menunjukkan kesan bukan sekadar di peringkat pusat. Dalam politik parti, bila pemimpin kanan disingkirkan, biasanya akan berlaku dua perkara, pengukuhan kuasa pusat ataupun retakan dalaman. Ini adalah bahagian yang paling penting. Adakah Hamzah akan menyertai UMNO? Secara teori, itu adalah pilihan. Tetapi jika beliau masuk UMNO, beliau perlu bermula dari bawah, bukan terus pegang jawatan besar. Yang kedua, adakah beliau akan tubuh parti baru? Itu juga kemungkinan, tetapi membina parti dari kosong bukanlah kerja mudah. Ambil alih parti sedia ada? Ada spekulasi nama seperti berjasa disebut, tetapi cabaran utamanya ialah pengaruh dan momentum. Dalam sejarah politik Malaysia, membina gerakan besar perlukan aura dan mobilisasi massa. Ramai membandingkan dengan Anwar Ibrahim ketika reformasi 1999. Hamzah mungkin ada pengalaman, tetapi adakah beliau ada gelombang rakyat seperti waktu itu? Itu adalah persoalan terbuka. Penamatan karier Hamzah Zainuddin masih belum ditentukan lagi. Dalam politik Malaysia, jatuh hari ini tidak bermaksud hilang selamanya. Tetapi realitinya, tanpa parti yang kuat di belakang, kedudukan dalam parlimen dan blok pembangkang akan berubah dan tanpa platform yang besar, pengaruh politik boleh mengecil. Isu ini bukan sekadar tentang Hamzah. Isu ini menyentuh kestabilan bersatu, kekuatan Perikatan Nasional dan hala tuju kepimpinan pembangkang. Jika berlaku perpecahan, dinamika parlimen boleh berubah. Jika parti berjaya stabil, ini mungkin hanya fasa peralihan. Pemecatan telah berlaku, rayuan masih terbuka, spekulasi sedang berjalan. Tetapi soalan sekarang, adakah ini pengakhiran karier politik Hamzah atau permulaan percaturan baru yang lebih besar? Dalam politik Malaysia, permainan sebenar selalunya bermula selepas seseorang jatuh.